Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini kami akan kongsikan tentang kebaikan luar biasa aktiviti berenang. Ramai orang fikir berenang ini sekadar hobi hujung minggu, tapi sebenarnya ia mampu memberi perubahan besar kepada kesihatan badan dan juga minda kita. Menariknya, apabila kita berada di dalam air, hampir 90% berat badan disokong oleh air. Keadaan ini menyebabkan tekanan pada sendi dan tulang menjadi jauh lebih rendah. Sebab itulah berenang dianggap adalah sukan yang paling selesa dan kurang risiko kecederaan. Selain itu, berenang juga melibatkan hampir keseluruhan otot badan dari tangan, bahu, belakang hinggalah kaki. Semuanya bergerak secara aktif ketika berenang. Kesihatan dalaman dan jantung. Bukan itu sahaja, berenang juga sangat baik untuk kesihatan dalaman tubuh. Aktiviti ini membantu sistem badan berfungsi dengan lebih efisien, termasuk membantu hormon insulin bekerja dengan lebih baik. Secara tidak langsung, ia membantu mengawal paras gula dalam darah dan mengurangkan risiko diabetes. Kajian juga menunjukkan bahawa berenang secara santai selama 30 minit sehari mampu mengurangkan risiko penyakit jantung sehingga 30 hingga 40%. Kesan ini sangat ketara, terutamanya kepada golongan wanita. Jadi, jelaslah bahawa berenang bukan sekadar aktiviti santai, tetapi juga satu bentuk senaman lengkap untuk menjaga kesihatan jantung dan paru-paru. Kesihatan mental dan keselamatan diri. Selain manfaat fizikal, berenang juga memberi kesan positif kepada kesihatan mental. Bergerak di dalam air memberikan rasa tenang dan membantu mengurangkan stres serta keletihan emosi. Selepas berenang, ramai orang akan jadi lebih rileks dan tidur akan menjadi lebih berkualiti. Untuk mahir berenang, seseorang perlu fokus dan sabar. Jadi, secara tidak langsung, aktiviti ini dapat membentuk disiplin yang tinggi. Yang paling penting, kemahiran berenang ialah satu ilmu keselamatan diri. Jika berlaku kecemasan di kawasan air, kurang-kurangnya kita mampu menyelamatkan diri sendiri. Perkara ini memberikan keyakinan yang besar dalam hidup seharian. Gaya hidup dan penutup bagi gaya hidup dalam aspek berenang. Di sini saya ingin mengatakan bahawa berenang juga sesuai untuk semua peringkat umur, daripada kanak-kanak sehinggalah warga emas. Semua boleh menikmati aktiviti ini kerana impaknya terhadap tubuh badan sangat rendah dan ini selamat. Tambahan pula, berenang lebih menyeronokkan apabila dilakukan bersama keluarga dan rakan-rakan. Aktiviti di kolam renang dapat mengeratkan hubungan, memupuk kerjasama dan menguatkan silaturahim. Kesimpulannya, berenang memberikan banyak manfaat dari kesihatan fizikal, mental dan juga sosial. Jadi persoalannya sekarang, bila anda mahu mula berenang?